Okey, yang ini dia punya cara awak kecilkan. Yang ini senang je. Awak lipat kecil-kecil. Okey, bergantung kepada saiz kepala pesakit. Lepas tu macam cikgu cakap tadi, kalau contoh dia jatuh, dia lari, acik cleaner tengah mau belantai, dia lari tiba-tiba dia jatuh, bocor belakang kepala dia. Macam mana? Okey, ikatan dia mesti dekat mana? Mesti bertentang. Oh, jadi Ke pendekar. belakang. Tadi lain macam awak punya. Handsome boy memang model. Nampak? Ini kalau ikatan bocor dekat bahagian belakang. Ingat jangan dekat bahagian luka tu awak pergi ikat lagi. Ibarat orang kata awak dah luka tapi kau tuang dengan minyak panas dekat luka. Sakit. Tengok nampak kemas. Yo. Boleh ni. Okey, dagu pula. Nanti kejap lagi cikgu awak dia sebut je. Dagu awak kena buat. Okey, baik. PBSM awak kena pantas dan kemas. Kena